Bayangkan satu bandar menari sampai tahun 1518 Strasbourg, wilayah Empayar Rom Suji. Kes ini direkod dalam arkib rasmi bandar. Bukan mitos, bukan dongeng. Seorang wanita bernama Frau Trofia keluar rumah berdiri di tengah jalan dan mula menari tanpa henti. 1 jam, 2 jam, siang ke malam, dia masih menari. Esoknya, dia bangun dan sambung menari semula. Dalam masa seminggu, 34 orang ikut menari. Sebulan kemudian, lebih 400 orang terperangkap. Ramai pengsan, ramai mati akibat keletihan, strok dan jantung berhenti. Tak ada muzik, tak ada irama, tapi ratusan manusia bergerak serentak. Dan dunia masih belum ada jawapan muktamad. Hari ini, pakar hanya ada 3 teori utama. Yang pertama, punca tekanan psikologi kolektif. Yang kedua, gangguan neurologi ekstrim. Yang ketiga, mungkin ini punca yang paling kuat, iaitu dari cendawan beracun. Dan ini punca yang paling konsisten dengan semua simptom. Pada tahun 1518 Strasbourg dilanda kebuluran besar. Rakyat miskin makan roti hitam daripada gandum rai. Rai sangat mudah dijangkiti sejenis cendawan bernama ergot claviceps purpurea. Cendawan ini menghasilkan neurotoksin yang menyerang otak dan saraf. Bila dimakan, ia boleh menyebabkan halusinasi, pergerakan otot jadi liar, rasa terbakar dalam urat darah, mencetus sawan dan kegilaan sementara, dan juga boleh menyebabkan. Keracunan ini dikenali dalam sejarah Eropah sebagai St. Anthony's Fire dan simptomnya 100% sepadan dengan apa yang berlaku di Strasbourg. Maksudnya, ada kemungkinan besar mereka bukan menari kerana kerasukan, tetapi kerana otak mereka diracun oleh roti yang mereka makan setiap hari. Kenapa manusia menari sampai? No one knows, tapi teori sains mungkin sudah beri jawapannya.